Kerajaan Negeri Johor akan terus memperkukuh inisiatif kebajikan rakyat termasuk Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 yang perinciannya dijangka diumumkan minggu hadapan. Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata inisiatif berkenaan merupakan antara langkah kerajaan negeri di bawah pimpinan UMNO untuk menjamin kebajikan serta kesejahteraan rakyat. Dato' Onn Hafiz ketika berucap pada konvensyen 80 tahun UMNO di Ibu Negara pada Sabtu berkata, UMNO Johor akan terus berusaha memajukan negeri itu serta membela nasib rakyat. Tetapi apa yang lebih penting ialah setiap hasil yang kita perolehi, kami pulangkan semula kepada rakyat dan juga bangsa Johor yang kita cintai. Ini termasuklah program-program seperti infak Jumaat, pembasmian miskin tegar, bantuan masuk rumah, beli rumah dan sewa rumah, bantuan kasih Johor, jualan kasih Johor, bantuan bakul makanan, semarak subuh dan banyak lagi. Berlawanan pun mengakui usaha sedia ada masih belum mencukupi dan akan terus dipertingkat dari semasa ke semasa. BKJ merupakan inisiatif berterusan kerajaan negeri sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan sasar yang rentan dan berpendapatan rendah. Setakat ini lebih 500,000 rakyat Johor menerima manfaat bantuan itu dengan lebih 150 juta ringgit diperuntukkan dalam Belanjawan Johor 2026 untuk pemberian BKJ.